tuan-tuan. Ni serban ni tuan-tuan, dia punya hikmah dari Allah banyak. Saya pernah bawa kereta tak ada rotek tuan-tuan. Masa tu duit tak ada nak ambil rotek. Yang tahan saya JPJ tuan-tuan. JPJ. Aku tengok JPJ, aku sarung serban aku dandan tu juga. Ni nak tunjukkan rumah serban. JPJ tanya, Haji, ni rotek tak ada ni. Aku cakap lah, duit tak ada cik. Ada duit saya ambil. Kata duduk tepi, Tuan Haji duduk tepi kata. Ambil lesen, ambil IC. Kemudian dia pun buat-buat saja tulis. Dia kata, Haji, nanti ada duit ambil lah. Orang kata, bagus tuan ni kata. Ingat nak saman. Dalam hati kita ingat nak saman. Dia kata, Haji jalan, jangan bagi nampak orang. Aku pun cakap dengan dia, cik, kalau saya jalan orang tak nampak, nak jalan macam mana? Dalam pada duduk cerdik tu ada bodoh kat dia tu. Aku punya gelak lah. Tapi ada kaedah tuan. Ni saya dapat dari guru saya, iaitu berkenaan dengan ayat Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Hak yang Nabi baca ketika Nabi nak hijrah. Guru saya kata, masya-Allah, kita gunakan dalam keadaan kesempitan. Insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan baca, tuan-tuan tiup ke depan, tuan-tuan tiup belah kanan, tuan-tuan tiup belah kiri, tuan-tuan tiup di atas, tuan-tuan tiup di bawah, tuan-tuan tiup diri tuan-tuan. Insya-Allah. Saya dah bukan sekali tuan-tuan, dah 2-3 kali jadi benda ni, hak rotik tak ada ni. Alhamdulillah, masya-Allah, lepas. Baru ni saya nak naik mahkamah tuan-tuan, nak jadi saksi. Ada satu hamba Allah. Aku sajalah baca. Lepas tu kadang-kadang bila kita nak naik mahkamah, kita datang darah gemuruh tuan-tuan. Betul tak? Tak pasal-pasal je orang nak naik mahkamah dia datang darah gemuruh. Dia bukan dia tanya apa-apa pun. Aku sajalah baca. Baca tuan-tuan, siap-siap baca. Kita tunggu dalam 15 minit, peguam datang. Encik minta maaf, hakim tak hadir, cuti sakit. Aku kata power juga ayah ni kata.